Kalau kita tinggal solat banyak sekali, kita nak qada, dak ingat banyak kali, berapa kali, nak buat ke ni? Dengar molek. Ni masalah ramai. Dulu lara lah. Tak? Dulu lara tinggal semayang, main bola, ada yang cuai, main kereta, macam-macam weseng lah. Kau makan kerja berniaga, lah 3-4 tahun, dak semayang. Dia ni mari insaf, alhamdulillah. Kalau tukang tanya ni, alhamdulillah dah. Maknanya sekarang dia telah insaf. Nah, maknanya pintu syurga Tuhan buka dah dia. Nah, orang insaf ni Tuhan buka pintu syurga. Walaupun dah minum insaf, tak ada minum arak pun. Nah, tapi dak ingat banyak mana nak qada. Dengar molek. Jawabnya mustaq qada. Bayar dulu. Ada masa qada semayang. Dah tu tak tahu banyak mana. Tak tahu banyak mana apabila sampai pada masa yang kita sudah lebih daripada hak yang kita tinggal, insya-Allah nanti ada satu perasaan dalam hati sudah lebih. Dah tak berasa pun, memang budak qada lagi. Baru tanya. Qada lah dulu, qadanya tidak tanya kamu. Start kita qada, dia akan ada satu perasaan. Insya-Allah Tuhan akan beri rasa lebih dah. Bila lebih dah menjadi sedekah. Berhenti setakat.